tips pilih chopstick kanak-kanak. Lepas tu tengok Lina guna chopstick, sekarang ramai orang nak try chopstick untuk kanak-kanak kita kan. So hari ini Maria akan bagi tips untuk pilih chopstick. First, orang tengok chopstick kat bawah. Ada chopstick jenis macam ni, bulat-bulat, dan ada chopstick yang macam ni. Ada flat sikit. So Maria recommend korang beli macam ni. Sebab kanak-kanak ni belum the hand controlling tu tak complete, susah ambil makanan, dan kalau macam ni licin, slippery. Ini ada flat sikit, lagi senang ambil makanan. Dan second, diorang ada lubang untuk jari kan. Korang kena pilih ini jenis macam ada fix macam ni. Fix macam ni, sebab nanti bila cuci ke apa ke, diorang ni jadi pusing-pusing. Jadi pusing-pusing, dan nanti kita lupa, kita tak tahu macam mana pasang lagi. Contoh macam ni saya beli. Ni kalau pusing-pusing ni, nanti Lina tu bila makan tak tahu tangan yang mana dia kena letak. Sebab diorang ni pusing-pusing. Kita pun tak tahu, ini yang betul ke? Ini yang betul ke? Ini yang betul ke? Tak tahu. Tapi ini dalam ni ada macam ni, ada shake. So kita macam ni pusing-pusing macam ni pun nanti kita boleh cari ini dan boleh pasang macam ni. Kita bolehlah pasang betul-betul. Dan tiga, memanglah kita anak-anak kita first time guna chopstick, diorang ni tak akan betul-betul macam ni kan. Diorang ni kanan kiri, dan ini nanti makanan ni jatuh, tak boleh ambil, nanti annoying kan. So Mariam recommend korang pilih dalam ni ada, tengah-tengah tu ada macam fix, tak boleh gerak-gerak tu. So ini tengah tu ada ini, so tak akan geraklah kanan kiri. Also, kalau kanak-kanak yang tak suka makan, cuba pakai chopstick. Diorang macam makan-makan tu, diorang fikir macam main-main, lagi jadi seronok. So, korang pun cuba. Habis. Ini 뭐야? Sate sayur. Main je macam ni. Main? Main je macam ni. Kenapa main dengan makanan? Kau macam lah. Macam ni, boleh main macam ni. Tak boleh lah. Itu makanan. Mana boleh main-main dengan makanan? Ni, boleh main macam ni, boleh. Kau macam ni? Boleh lah. Oma boleh cakap ke awak ke? Tak boleh. Kenapa? Sebab tak cakap kau, Oma baik. Rina boleh main dengan makanan ke? Boleh. Tak apa. Tak apa. Oma tak boleh bagi tahu Allah. Kenapa? Baik. 맛있게 드세요. orang sakit. Semua orang sakit. Linaya, rasa macam mana? Best. Semua sakit hari ni. 진짜 맛있어. 내가 좋아하는 거는 맨날 이거 먹었었어. 그래? 안 아파도 먹어.